Tujuan pembinaan kambing ini, dia lebih kepada memudahkan bagaimana pengurusan ternakan kambing-kambing yang sedia ada mengikut cuaca ataupun mengikut iklim yang berada di Malaysia lah. Projek-projek yang telah kita usahakan lebih kepada penyelidikan dan juga pengajaran. Faedah jangka panjang, potensi yang dapat dibawa oleh kandang kambing ini ialah kita boleh mempertingkatkan produktiviti kambing dari segi dia lahir sehinggalah ianya boleh dimakan ataupun dijual.